Semalam dah dapat ikan, jadi hari ni jom ikut aku masuk kebun. Mancing juga. Tanggungjawab, jangan tinggal. Aku nak pergi cek pokok kantan yang aku dah tanam hari tu. Kalau ada yang mati, aku nak tukar dengan yang baru. Ayuh kita ke kebun. Alamak, sayangnya pisang terbalik pula. Nantilah ambil. Ngam-ngam tengah jalan, nampak tadi senduk pula. Banyak oi. Apa dah nama dia yang korang panggil tu? Aku lupalah. Inilah kantan yang aku tanam hari tu. Cantik kan? Dah besar. Semoga membesar dengan baik. Bagus. Inilah kawasan yang aku tanam hari tu. Alhamdulillah, kebanyakan hidup. Tak adalah semua hidup. Ada yang mati. Macam ni mati. Tak ada tunas baru. Janganlah kau buang. Biarlah kat sini. Tanam baru dekat tepi dia. Okeylah, aku nak sambung nanam dulu. Macam kantan ni kan. Ni dah mati. Biar je dia kat sini. Kemudian kau galilah lubang kat tepi dia. Tanam yang ni. Dekat sini. Dah siap. Penat tu. Sekarang jom ikut aku. Kita ambil bunga kantan. Sebab ada orang nak. Ini duku kan. Tengok isi dia. Kulit dia tebal sikit kan. Banding dengan dokong. Dokong kulit nipis. Betul tak? Apa lagi? Kokak lah. Bismillah. Sedap. Biri-biri siapa lah kat sini ni. Ada anak kecil. Cantiknya. Oi, cute-nya dia. Ambil jual kan baru tahu. Dah sampai. Inilah bunga kantan. Rasa macam tak banyak lah ada. Damn. Yang banyak ada yang dah terbuka macam tu. Tak banyak lah ada. Macam mana ni? Macam mana aku nak bagi tahu ni? Damn, dah janji dengan dia. Alamak. Dah dapat bunga kantannya. Dapat banyak ni je. Sambil-sambil tu, dapat juga pucuk bekor. Korang panggil apa? Bekor juga ke? Kelantan panggil bekor. Bunga kantan pun dapat. Pucuk bekor pun dapat. Itu saja daripada aku. Okay, bye.